Okey gang, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dalam Bravo Fishing Channel gang. Okey gang, untuk video kali ni aku turun kolam ayat masih gang. Hari ni sekian lama aku tak main kolam juru gang. Kolam juru di kolam juru sport fishing di Penang gang. Hari ni aku cuti, kebetulan aku cuti hari Khamis. Dan malam macam biasa hari Rabu daripada pelepasan, malam dia pelepas tak silap aku 60 ekor ikan tapok. Jadi hari ni kita cuba nasib lah. Semoga ada rezeki, semoga ada video strike untuk hampa gang. Okey gang, macam biasa kita masuk bayak. Aku prepare set up bunyi siren, aku akan update kat dalam ni. Okey, kita jumpa kat dalam kolam ni. Assalamualaikum. Okey geng, aku dah masuk kolam ni. Hari ni boleh kata ramai kat geng. Ramai kat, lama tak main kolam. Cuaca pun lebih kurang 10 minit ni. Lebih kurang 10 minit ni. Hujan pula geng, tapi hujan panas ni. Hujan itik-itik. Hari ni tak tahu kita nak duduk tengok. Kita dah cuba tengok. Tapi aku tanya orang, dia kata dalam belah kiri ni kolam pondok nombor 3 dan nombor 4 lah. Kita cuba tengok ni. Okay, stay tune, bunyi siren aku update ni. Okey geng, untuk setup aku macam biasa kalau aku turun kolam juru ni aku pakai Sadik 2500 SG. Aku pay dengan Venus 817. Rambut kat juru ni aku main lebih kurang setengah depa 2 mata. Ladung aku pakai size 3. Okay, standby geng. Bunyi siren kita baling terus geng. Stay tune. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Macam ni lah. Tarik. Dah. Makan dah tu. Makan dah. Awal jadi dah. Kanan. Apa straight. Ui. Straight. Kanan sikit. Di tengah duduk tu. Mana? Kat mana? Sasa. Wah, hai putih pula lagi. Kat mana ni? Kat mana? Oh, tarik naikkan. Kat mana? Tak lagi. Oh. Tolong, saw. Saku. Naik leh. Okey. Kat mana lah? Oh, naikkan lu. Kau lu. Naikkan lu. Okey, Pak. Okey. Alhamdulillah geng. Jam pertama jenah. Jenah. Balik. Balik. Jenah geng. Jam pertama. Kita tukar rambut dia siap. Alhamdulillah geng. Tak ada rami. Tak boleh. Alhamdulillah. Oi. Dia makan jauh. Makan jauh. Makan jauh. Dia makan tengah tu. Ini dengan apa? Dah. Good. Putih ni tengah ni pula dah. Cepat pun. Ini jauh ke dekat. Benar juga. Masuk kok tu. Mai. GP. Oh, dia ni. Oh, ada geng. Slow. Sa, ada geng. Ada geng dia, GT ada geng. Mana. Ada. Lupa lalu. Tolong. Kejar. Mai. Sial lah. Ya, satu lagi tau. Tengok. Ada ikut tak? Tak ikut. Ada. Ya Allah, subhanallah. Ya Allah ini.
Balik kalau ni muntah pula panik. Dia bukan curi pula ni kelakar. Allahu Akbar. Allah. Itu juga. Putih juga. Hai, sunyi dah ni. Itu juga. Jangan ikut. Mood hilang. Oi. Rezeki ah. Tangkap orangnya. Ya, rezeki tangkap orangnya. 2 ekor oi nak naik. Strike. Kiri. Yang ni patong ni. Kiri jauh. Jauh. Kiri. Jauh dekat. Jauh. Tangkap oi, tangkap kali. Wah, bibo. Okey lah, je dah. Dari dah point. Tadi ni. Awal-awal buka ikan. Okey, pukul 11.30. Pada pesan 11.30. Aku duduk belah kanan kolam, kita try belah kiri. Aku tengok belah kiri kolam memang terlampau ramai, jadi aku main duduk belah kanan kolam. Kita cuba nasib lah. Semua barang yang patut ni. Okay, standby. Kita dah lepas ikan dah. Aku nak sangkut lah ni. Boleh lah. Alright. Oh, balah. Balah. Depan ni kan dia ambil ni. Oh, buang. Kayak belakang ni dulu. Nah, oh. Oh, lah pani ni. Pani ni belah. Pani belah pani. Pani ada belah. Oi. Oh. Jangan masuk tu. Naik ikan. Naik ikan tu. Alhamdulillah. Makan dekat yo. Pani ya belah. Tak. Lahak. Tu lagi. Jaga. Oh, GT. Ya, GT. Kita try. Okey geng. Macam tu lah cerita hari ni geng. Alhamdulillah ada juga rezeki ku. Aku strike je nah 2 ekor.
Dan GT aku dapat seekor. Itu hantu kolam bagi lah. Dia frah tadi geng. Dia bawa dua rok putih. Kawan balik terus geng. Lepas tu ikan tu dia bagi ekor lah, rezeki lah. Alhamdulillah 3 ekor ni. Macam tu lah kita hari ni. InsyaAllah ada rezeki umat panjang. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.